Kau jadi macam sebab mana? Kenapa kau kurus? Tak sihat. Untuk family. Lepas tu, cantik weh. Serius? Cantik gila. Ni dia buat. Very nice rumah ni. Good boy. Handsome ah. Kita dah sampai kat tempat kita punya penginapan yang kedua. Dia actually tak jauh sangat daripada Kundasang lah, yang background dia yang tu. Okay, very nice. So, jom kita pergi tengok kat mana bilik tu. Cantik guys, serius. So kat sini tak tahu dun. Dah sampai. Look at that. Guys, serius lah. Memang view dia cantik gila weh. Dalam sekejap lagi kita buat room tour Okay, keliling. Jap, aku tak tahu kat mana masuk dia. Adakah yang tadi? Oh, ni kot. Oh, ni. So, ada zip. Okay. Oh, ni dapur dia. Oh tu. Alright. Okay. Kunci. Kat sini. Dapat kunci. Sekejap aku buka Tu dia. Oh my god guys. Alamak. Sumpah lah cantik gila. Okay guys, dah sampai, dah check in dekat tempat ni. Dia macam guna dome atau macam konsep-konsep glamping macam tu lah. So aku nak buat house tour, room tour sikit Okay, jom kita tengok. Okay, masuk-masuk je dari depan ni kita ada a small pantry kat sini. Aku rasa dia macam for light-light punya cooking kot. Dia tak ada nak beria-ria sangat cooking kan. Lepas tu masuk pintu. So, tada! Nice kan? Ada gas lain lah kat sini. Uish, dia naik atas tilam pula. Okay. Ada katil single kat sini. Kat sini ada queen bed. But kat atas sana ada lagi satu single. And then ada kat sana cermin. Ada pantry, ada sitting-sitting sikit. Lepas tu ada sitting lagi kat situ. Sini ada bean bag. Nice. Lepas tu kat sini ada penyangkut baju. Dan tengoklah view dia kat luar. Okay, sekarang ni banyak berawan kan. View kat luar tu adalah view Gunung Kinabalu. So nanti kita orang akan lepak-lepak kat sini. Minum kopi-kopi sambil tengok Gunung Kinabalu. Kat bawah sana ada lagi satu dome actually. So kita dome yang paling atas. Berkicap juga weh nak turun kat sini. Serius. Tapi serius, room dia cantik. Molazi. Nice. Kalau korang nak datang sini, nama dia Tulinau Glamping. Tulinau, Tullynau Glamping. Dia dekat area Kundasang sikit lah. Macam kat area Kundasang ni.
So kalau nak book, kena book dalam 2 bulan in advance. Macam tu. Tapi kau kena message dia tanya bila buka booking apa semua lah. Sebab aku book ni macam bulan Julai tau. So and aku datang ni Oktober. So sebab tempat ni limited. So kau memang kena cepat kalau kau nak pergi kat tempat ni. Okay, tadi aku bawa dalam dom kan. So sekarang ni kita tengok view yang dekat luar pula. So ni pintu masuk dia. Kat sini tadi entrance kat situ lah. Dan kita baru dekat garden-garden ni kan. Lepas tu ada penunggu ni. Comel tu. Ni nak KFC aku lah tu. Okay, ni dia atas platform ni kan. Ni dom tu. Tengok view dia. Subhanallah. Serius cantik gila weh. So kat sini Gunung Kinabalu. Tapi sekarang ni dia tengah cloudy kan. So kau tak nampak lah peak dia. Hopefully esok kita akan nampak. Esok pagi kan. And actually there is another dome kat bawah ni. Oh bukan another tau. Ada dua. Ada satu kat bawah sana, ada lagi kat satu. So dia akan turun kat tepi tu. Dia akan turun kat sini. So itulah dome dia. Aku rasa dia belum check in sebab senyap semacam kan. Dan cantik weh. So aku akan duduk dekat sini sambil makan Maggi dan tengok pada view. Kau tengok tu. Member aku dah tidur lah. Dah baring lah. Tapi langit gelap weh. So aku risau kat ni. So basically bila dah sampai kat sini, sebab jalan nak turun daripada parking tadi agak sukar kan. So aku tak rasa pun aku akan naik balik. Sebab aku bawa luggage. So bila bawa luggage, masa nak turun tadi tu aku tengok jalan dia tak berapa okey. So aku takut esok hujan. So bila aku nak check out, aku takut luggage tu tak boleh nak bawa naik atas. That's the issue. So aku just ambil baju 2-3 yang aku boleh pakai untuk esok. Tak payah pegang-pegang sikit kat area sini. So lepas tu aku letak dalam aku punya laundry bag. Lepas tu aku pakai slipper je. And then aku just turun je kat sini. Senang. Sebab aku rasa not possible kalau aku nak bawa luggage, bawa naik atas tu ataupun bawa turun pun tadi. Sebenarnya possible is possible lah. Cuma aku rasa macam banyak kerja sikit. So it's better kalau aku ambil just baju and then bawa turun je. So aku tengah menikmati ni. Serius. Aku tengok Good morning guys. Sekarang dah hari yang ketiga. Hari ni hari kedua ke ketiga? Ketiga. Hari ni hari yang ketiga. So sekarang kita berada di Tulinau Glamping. Kat sini cerah awal dalam pukul 5.30 macam tu dah. Actually 5.30, 6, pukul 6 dah 6 memang dah nampak terang lah. So sekarang aku menikmati aku punya dom kemah glamping ni dengan view kat situ Gunung Kinabalu tak nampak sangat sebab ditutupi awan. Kita tengok cuaca hari ni nanti macam mana. Nampak macam sekarang ni agak cerah. Sebab sekarang ni petang hujan ni orang cakap. So kita tengok macam mana. Okay. So hari ni aktiviti, ada a few aktiviti. Tapi first kita akan ambil gambar dulu kat sini lah. Sebab tempat ni memang odd siap. Alright.
Kita orang dah check out. Sekarang ni cuaca agak mendung, frankly speaking. Sampai Gunung Kinabalu pun tak nampak kat belakang tu. So semalam aku cakap kan, memang impossible untuk bawa luggage sebab agak susah untuk turun kat sini. Korang check sendiri Kau tengok naik atas tu. Tu kawan aku, member aku tengah naik tu. Memang susah mengah. Kau bayangkan kalau hujan, kau nak bawa luggage kau macam mana? Kau kena hiking. Okay guys, sekarang kita actually tempat yang glamping yang kita pergi tu berada di Pekan Nabalu. So dekat area-area tu sebenarnya ada banyak gerai-gerai kat belakang ni. Souvenir yang kau boleh cari, and harga-harga dia agak apa orang cakap, tak mahal sangat lah. Sesuai untuk korang yang nak beli souvenir, untuk parents, untuk family semua lah kan, kawan-kawan. Jom kita tengok apa ada kat sini. Okay, selain daripada kedai-kedai kat luar tu, ada juga kedai baru yang kat sini, daripada gerai Pekan Nabalu. So dalam ni ada banyak souvenir yang kau boleh cari jugalah kat dalam tu. Jom kita tengok apa ada kat dalam. Okay, nak pergi sana. Nak pergi sana dulu ke? Sana dulu. Okay, kita pergi sana dulu lah. Basically barang-barang dia lebih kurang yang kat luar lah. Cuma ni gerai ni kat dalam ni lah. Welcome to Kinabalu Geopark or Polong Park. Dah hujan kat sana. Kat sini ada satu kedai makan kat Pelumpang ni. Kau boleh order kat sini. So aku order nasi goreng seafood. Jeng. Nampak sedap. Benda ni, okay, makanan ni memang kau takkan dapat kat tempat lain. Ini nama dia Khas Semenanjung tak ada lah. Kat Sarawak ada ke? Tak ada kan? Tak pastilah. So kat Sabah, sure kau boleh dapat kat Sabah. Kat Semenanjung aku tak pernah jumpa lagi. Nama dia apa? Ikan baulu. Kau tengok, ikan ni dia dah buang tulang, dah dibon, dan digoreng dia bagi macam tu. Nice. Okay, kita orang dari Pelumpang tadi, kita orang dah on the way nak pergi ke kita orang punya third penginapan sepanjang berada di KK di Sabah Kundasang ni. So tempat ni nama dia Honan.
Hunan apa tak ingat Hunan apa kan, campsite kan, something like that kan. Dia tak jauh daripada Pekan Kundasang sebenarnya. Tempat ni agak menarik sebenarnya. Kawan aku yang buat survey dan dia jumpa tempat ni. So nanti kita tengok apa yang ada kat sini. Sampai babe. Tengoklah babe dia. Dia macam atas bukit. Dia ada campsite kat situ. Dan ini kita orang ambil bilik dia. Malah nak camping kan. Cantik gila. Hujan sikit. Sejuk. Berkabus weh. Tadi kau tengok dalam perjalanan ke sini pun tadi banyak berkabus-kabus. Okay guys, kita dah check in dekat tempat ketiga kita, iaitu Hunan Campsite. Dia nama dia memang campsite, tapi dekat sini dia ada juga macam bilik-bilik chalet dekat dia punya main registration tu lah, tapi tak banyak, very limited. So you guys kalau nak check in kat sini boleh, tapi kena check availability cepat lah. Plan your trip, always plan your trip. So kita buat room tour sikit, kita tengok apa yang ada dekat dalam bilik ni. Kau masuk-masuk dari pintu tu, ini bilik dia. Sorry barang bersepah sikit kan. Nanti aku bawa tour dekat luar sebab sekarang ni waktu hujan. So kita tengok apa yang ada dalam bilik. So kat sini ada 2 katil. Bilik ni sangat spacious babe. Sebab kat sini sebenarnya aku rasa untuk family, tapi sebab ada 2 orang kawan kita orang yang tak boleh datang, so kita duduk je lah bilik ni kan, sebab dah ni kan book kan. So ada 2 katil single, ada 1 katil queen kat situ. Lepas tu ada tempat lepak-lepak, makan, chill. Ada kapet babe. Walaupun kapet dia macam ni, tapi kapet dia selesa. Kapet tu penting sebenarnya untuk bilik. Tengok ni, room kat luar. Hujan ni. Nanti kalau dah berhenti hujan aku bawa tour kat luar. So kat situ ada katil, ada TV. TV dia pakai Astro babe. And then kita masuk kat satu ruang ni, ada satu pintu kan, dia ada lah macam small pantry dengan kitchen macam tu lah. Tak ada kitchen lah, cuma ada small pantry kat situ. Ada water heater, ada another sitting kat sini. And then ada toilet. Toilet dia ada water heater juga. Oh sorry, tak ada elektrik. Toilet besar. And then ada tempat cuci muka apa semua kat situ. And then ni view dia. Okay, sekejap buka. Kalau kau tengok kat luar tu ada campsite lah. Menarik juga sebenarnya campsite dia. Tapi Gunung Kinabalu dekat the other side. So bilik ni tak nampak Gunung Kinabalu, so tak apalah. Nice. Actually banyak yang cakap kat sini tak macam orang local pun. Banyak macam orang daripada Semenanjung sebenarnya. Simple room tour kita dekat sini. Bilik dia memang sangat-sangat spacious dan sangat selesa. Walaupun kau tengok kat belakang tu kan cadar dia macam tu, but katil dia awesome babe. Aku dah try baring, memang selesa gila. And yang aku suka sebenarnya dekat tempat duduk ni, best babe. Dia menghadap keluar. Dan kalau kau buka tingkap, kau tengok angin tu. Kuat tau sebenarnya. Kau tengok yang bendera berkibar tu babe. Kat luar. Angin kuat babe. So tu je aku nak tunjuk. Nanti aku bawa kat luar pula. Kita tengok apa yang ada. Tunggu hujan berhenti dulu. So kat sini banyak campsite lah. Kau boleh camping. Kat situ nampak tak? Ni adalah tempat tu lah. So bilik dia orang tak nampak Gunung Kinabalu kat sana. So siapa kalau kau ambil campsite ni ataupun bilik depan-depan ni, nampak lah best lah. So banyak orang camping actually. Sejuk nampak tak? Dia berawan, nampak tu? Tu pun awan tu pun dah nak tutup dah. Ni tempat yang aku tinggal untuk hari yang ketiga ni. Nama dia Hunan Bridge and Campsite. Tapi kau tengok kat sana ada banyak camp kat sana. Betul kat sana pun ada banyak camp. Kalau kau dapat spot atas tu nice gila weh. Serius.
Ni orang pasal kemah semua kan. Agak nice lah. And then view dia Gunung Kinabalu. Alamak, dia dah nak tutup dengan awan. Sikit lagi nak tutup. So imagine. Okay, sekarang ni sunset di sebelah sana sebenarnya. So Gunung Kinabalu nampak tak kat atas bumbung tu, belakang tu, yang ada awan pusing-pusing tu. Ni tempat yang kita orang stay tu. Sebelah sana ada banyak campsite sebenarnya. Luas tempat ni. So kalau kau pandai pilih tempat, kau dapat view yang nice lah. Cuma tu bedroom yang kita orang dapat tu tak menghadap Gunung Kinabalu. So it's okay. But as long as dapat bilik untuk stay kan. Alright. Good morning guys. Hari ni adalah hari yang keempat ataupun hari kedua terakhir. Aku baru bangun. Sebenarnya aku nak catch sunrise sebenarnya. Tapi taklah sunrise sangat kan. Sebab sunrise kat sini awal. Dan disebabkan aku bangun tidur lewat. Tak lewat sangat. Aku bangun tadi sempat subuh lah macam tu. So sampailah tengok sunrise yang macam tu, lala macam tu. Sekejap lagi aku tunjuk ke kau. Kat sini cantik pagi. Nanti aku panjat bukit yang kat sebelah sana, belakang sana tu. Sebab ramai orang ambil gambar daripada atas tu. So nanti aku tunjuk sikit apa yang ada kat situ. Nampak Gunung Kinabalu kat belakang tu sikit. Tapi awan tu dah start bergerak nak tutup. Nampak tak? Awan banyak yang berkepul ni. Boleh lah. Kita pergi kat bawah tu lah. Tengok ramai orang camping. Ada dogo kat situ. Hi guys, okay kita nak check out dan finally nampaklah sikit. Anjing gaduh weh. Nampaklah sikit Gunung Kinabalu finally. Nampak tu. Nampaklah tak ada awan dah. Tengah hari mungkin dia clear sikit kan dia, sebab pagi sejuk sangat. So semua wap naik atas kan. So hi guys, okay kita orang dah check out. Kita orang sekarang kembali menuju ke Kota Kinabalu. Kita orang dah done Kundasang. Aku tahu aku tak bawa banyak tempat dekat Kundasang ni. Ada a few places yang sebenarnya yang aku tak sempat nak pergi semualah. Itu pun macam pergi patah balik. Sebab kita orang tak really orang cakap organize our trip really well. Sebab masing-masing busy. So that's why macam as we go je, whatever sempat kan. But so far apa yang kita orang nak pergi dalam itinerary tu, kita orang nak pergi ke area Kundasang ni. Ada a few places yang kita orang jumpa yang actually tak dalam itinerary, but kita orang cuma pergi accidentally because it's nearby dengan kawasan-kawasan yang kita orang nak pergi. So far kat Kundasang all okay, happy. Exit expectation, cuma tu lah kan, kita orang nak ambil gambar dengan background Gunung Kinabalu tu tough sikit because it's quite cloudy actually dekat puncak Gunung Kinabalu tu. Cuma kalau nak tunggu dia kurang cloudy, kena tunggu maybe tengah hari sikit lah. Tu pun banyak juga awan lah, mana yang sempat, mana yang time awan tu tak berada dekat peak Kinabalu tu, kita orang rekod lah mana yang dapat.
Anyway, dan untuk hari yang ke-3 semalam. Hari ni adalah hari keempat. Hari ni tak banyak aktiviti. Kita orang just nak check in. Kita orang nak pergi bawa makan kat satu tempat ni. Kau tengok lah. Aku tak ingat lah apa nama dia. Dia jual lokan bakar, something like that lah. Tapi dia dah berada di arah Kota Kinabalu, and actually tak jauh sangat daripada hotel kita orang, dalam setengah jam daripada hotel. But kita orang pergi makan dulu dan baru check in hotel. Alright, see you. Okay, sebelum aku terlupa lah kan, aku just nak bagi few tips lah. Kalau kau nak pergi kat tempat yang kita orang menginap tu, iaitu Hunan Ridge and Campsite tu, aku rasa sebab jalan daripada Simpang tu ke tempat tu ada dalam 9km je, tapi dia gonna take like 9 jam dalam 9km, tapi dia gonna take you dalam setengah jam, because dia agak melengkar-lengkar. Tu satu lagi, jalan dia sangat kecil. Yang kedua adalah because jalan dia tak berlubang-lubang, banyak yang tak rata, ada yang tanah runtuh sikit. So macam jalan dia kecil, lepas tu kau kena, kalau ada kereta bertentang depan, it's either dia mengalah ataupun kau mengalah. So tips is korang kena, aku rasa kan, it's better korang sewa 4-wheel drive, macam Pajero ke, Isuzu ke, anything lah yang, ataupun aku tengok ada orang ambil Arus kan, kereta yang agak tinggi kan, so dia more lagi stable untuk jalan yang tak rata kan. Tu je lah tips kan. Aku rasa generally memang 4-wheel drive memang sesuai untuk dari KK ke Sabah, because some of jalan kat area KK, Kundasang ke KK pun memang bagus, elok, tapi cuma banyak mendaki. Kalau kereta kau tak power, kalau brake kau tak okey, memang susah sikit. So hopefully kalau 4-wheel drive tu dia lagi power kan. Kalau kau bawa manual letih jugalah sebenarnya, sebab jalan melingkar-lingkar, naik bukit, turun bukit semua. Alright, tu je tips. Guys, kita orang dah sampai ke area Tuaran. Kita orang nak makan lokan bakar, dapat tak lokan kat belakang tu. Itu murah je. Kat kedai ni, nama kedai Malaysia. Banyak kedai kat sini. Kalau korang pergi kat sepanjang jalan ni, korang cari je, nanti aku bagi drop link kat mana. Area dia memang banyak gila lokan lah. Kau boleh try kat situ, lokan bakar dengan air kelapa, ada macam-macam lah ada kat sini. Kau pilih je kedai mana yang kau nak. Ada kepak madu ada kat situ. Nice. Aku tunjuk sikit. Kita orang order lokan tadi, and then kita orang ambil air kelapa bakar 2, and then ni jelly kelapa babe. Jelly kelapa. Jelly kelapa. Nice. Tengok. Nanti aku beritahu rasa dia sedap ke tak. Rasa kan nak pindah ke makam macam tu. Kita try kelapa bakar pula. Minum sudu babe, sebab dia panas. Dia rasa macam lemak-lemak dari kelapa, isi kelapa tu kan, dengan air dia.
benda ni sedap sangat. Cycle round, babe. Cycle round. Guys, kita dah sampai untuk check in ke hotel keempat, iaitu hotel terakhir kita untuk trip ni. Holiday Inn Express Kota Kinabalu. Nice interior dia. Nampak macam hotel baru, babe. Aku tak sure lah, tapi nampak macam hotel baru lah. Dia berdepan dengan Hilton. Nice. Ni aku tunjuk sikit. Okay, first kita masuk. Lepas kita masuk pintu ni, kita ada jumpa wardrobe kat sini. Wardrobe macam biasalah, kita ada safe. Lepas tu ada iron board, ada hotel laundry bag, dan ada torchlight, and ada slipper. And then sebelah kanan kita akan jumpa bilik air. So toilet, oh macam ni. Oh, dia macam ni pintu ni. Oh, okay, pintu ni dia macam ni. Dia dual. So kalau kau tutup pintu kau jadi macam ni lah. So kalau kau nak mandi nanti, kau akan masuk kat sini, lepas tu kau kunci pintu ni, babe. Macam ni. Ni shower room dia. Yes. Lepas tu ada check. Siki, toilet kat sini. Okay. And then, okay, jangan tanya kenapa twin bed. Sepatutnya ada 2 orang lagi yang join trip ni, tapi sebabkan dia orang ada personal matters, so dia orang tak dapat join. Oh, actually this is a joint room. So kalau kau pergi dengan family, kau akan ada sebelah tu normally queen bed kot, ataupun king. So normally dia akan ada joint door. So ni macam bilik untuk budak-budak, anak-anak dia orang. Sebelah untuk bilik parents macam tu lah. Ada TV, ada cermin lagi. And then ada plug point sini untuk working kan. And then nice lah chair dia. Serious nice. And aku suka dia punya table ni. Nice, cantik. So bilik ni fully carpet weh. Nampak? Okay, adalah kat depan tu pintu sikit kan, sebab tak nak kotor kan. So ada headboard dengan lighting. Not bad lah, not bad. It does feel like macam hotel baru. Okay, tengok view kat luar sikit. Kita nampak lah hotel mahal sikit lah kat situ, Hilton. Tak adalah view sangat. Macam tu lah. Tu aku rasa membeli sekolah kot. Nanti aku make sure, nanti aku check benda. So itu sajalah. Ada peti ais kat sini. Aku lupa nak tengok peti ais. Lepas tu ada ni spek mata aku. Lepas tu ni ada kettle, ada ni tea, ada coffee, ada sugar semua. Nice. Alright, itu saja. Aku pun baru sampai hotel dan aku sangat letih. So mari kita try hotel. Biasa katil hotel memang sedap. Serius. Bye. Hi guys, aku macam rambut aku dah serabut gila, tak tahu kenapa. So hari ni tadi sampai hotel aku macam letih gila. Lepas solat semua tu aku perlu macam baring kan semua kan. So now baru nak makan, dah pukul 8. Aku dah solat maghrib, isyak siap-siap, aku nak makan. So ada pun kedai seafood tu actually depan hotel kita orang duduk tu je, tak jauh. Dan aku order a few dishes, ni aku tunjuk.
Hi guys, good morning. Kita dah di hari terakhir dekat KK. Hari ni tak pergi mana-mana. Anyway, hujan weh. Hujan lebat weh. Alhamdulillah, selama 4 hari ni tak hujan macam ni pagi tau. So, kira okey lah. Hari ni hari terakhir kita pun tak keluar pergi mana-mana. So, hopefully hari ni perjalanan balik berjalan lancar. InsyaAllah. Jom aku nak turun breakfast. Sebenarnya aku dah lambat bangun tadi. Tak dah lambat sangat. Sekarang pukul 9 sebenarnya. Yes, jom kita tengok apa ada kat bawah. Sini ada yogurt bar. Ada muffin. Ada semua ada peanut butter, coklat, juice, cereals. Si lemak, si kampung. What's up guys, aku sekarang dah berada di airport. Aku dah berada dalam terminal untuk berlepas. Actually, kau tengok. So, boarding pukul 2, flight aku pukul 3. Orang okey lah, tak berapa ramai sangat dekat tempat dekat flight aku tu. Aku tak sure dia orang belum sampai ke apa. Ada masa dalam lebih kurang sejam lagi. Sedih ni nak tinggalkan Sabah. Serius. Tadi aku ada beli souvenir sikit untuk family aku dekat airport. Surprisingly harga dia taklah mahal mana sangat. Okey lah, sama lebih kurang lah dengan kat luar, which is fair lah. Bersama anda, sekarang kami menjemput kesemua penumpang untuk naik pintu 6. Balik dah. Boarding now. Delay sikit. Terima kasih dan selamat berangkat. Hey guys, kita sampai. Best ke? Okay. Hijab tak sampai. Sekarang menunggu nak keluar lagi. Okay guys, aku tengah menunggu member aku pick up aku dekat arrival ni. So dengan ini, dengan dah ambil luggage, berakhirlah aku punya journey dekat Sabah, KK Kundasang specifically. Tu je lah. Okay, check out. Bye, see you in the next video.